Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama dan dalam forum ilmiah yang bertajuk Al-Quran dan As-Sunnah Asas Pembentukan Masyarakat Rabbani. Saya Nurul Atika Umairah selaku moderator pertama dan rakan saya Nurul Al-Mursyazwana selaku moderator kedua akan menjalankan forum kita pada hari ini. Sesungguhnya dunia Islam kini berdepan dengan pelbagai cabaran yang menggugat akidah, akhlak dan jati diri umat Islam. Justeru, forum ini diadakan untuk membincangkan isu-isu semasa serta mencari solusi berdasarkan panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, tanpa melengahkan masa, marilah kita teruskan dengan sesi forum kita pada hari ini. Tanpa kita melengahkan masa lagi, mari kita mengenali tokoh kita dengan lebih lanjut. Nama diberi Arif Fazlullah bin Arif Fadilah. Beliau berumur 26 tahun dan tinggal di Lumut Perak. Beliau mengambil Sijil Tinggi Agama Malaysia di SABK Mahad Al-Ma'arif Al-Islamiyah, Cangkajering Perak dan berjaya menyambung pelajarannya di Universiti Al-Azhar Mesir dalam jurusan Usuluddin Hadis. Tanpa kita melengahkan masa lagi, mari kita mengetahui apakah tujuan program Bual Bicara ini dilakukan. Program ini dilakukan untuk membentuk sahsiah dan individu yang lebih berakhlak mulia, berilmu, berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Program ini juga mampu membuka mata pelbagai pihak tentang isu-isu terkini yang berlaku dalam kalangan Muslim dan Muslimat. Seperti yang kita tahu, manusia kini telah maju dengan pelbagai teknologi. Hal ini boleh menyebabkan seluruh dunia berdepan dengan pelbagai isu dan cabaran yang memberi impak terhadap kehidupan Muslim seharian mereka. Isu-isu ini juga melibatkan pelbagai aspek seperti akidah, sosial, ekonomi dan politik. Pada sudut pandangan Ustaz, apakah pendapat Ustaz berkaitan isu kehidupan Muslim kini? Um, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidul Majid. Uh, Soalan apa tadi? Peranan. Apakah pendapat Ustaz berkenaan isu kehidupan Muslim pada masa kini? Uh, Pada saya kehidupan Muslim pada zaman sekarang ni lebih mencabar, dan semakin hari semakin mencabar. Seperti yang kita tahu, um, bermacam-macam lah dugaan yang dihadapi oleh kaum muslimin pada zaman sekarang. Um, Ianya tidaklah menjadi satu perkara yang pelik dan ajib bagi orang yang mendalami ilmu agama, kerana perkara tersebut sudah disebut dari baginda Nabi SAW. Akan tiba satu zaman, satu masa, ya, umat ni akan, yalah, beberapa tanda sehingga menghampiri hari kiamat, akan umat Islam adalah yang paling lemah, yang paling tenat lah. Jadi walau bagaimanapun, um, tidaklah menjadi sebab untuk kita, alasan untuk kita hanya membiarkan perkara itu berlaku. Baik, terima kasih Ustaz atas pandangan Ustaz sebentar tadi. Seterusnya saya nak bertanyakan tentang isu-isu yang sering berlaku di Malaysia, iaitu isu sistem kehidupan Muslim tempatan. Antara isu yang kita boleh bangkitkan ialah antaranya kerosakan akhlak dan gejala sosial seperti peningkatan kes zina, penagihan dadah, buli cyber dan pembuangan bayi. Selain daripada itu, pengaruh media sosial yang tidak terkawal sehingga menjejaskan moral remaja. Jadi apakah pandangan Ustaz terhadap contoh-contoh isu yang saya sebutkan sebentar tadi? Pandangan saya terhadap isu, um, ya, perbuatan ataupun isu ataupun orang kata apa, sesuatu yang kita tidak ingini ataupun larangan yang telah dilakukan oleh masyarakat kaum muslimin di Malaysia khususnya, um, itu adalah
krisis akhlak dan moral. Itu adalah krisis akhlak dan moral yang melibatkan bukan sahaja umat Islam, bahkan semua kepercayaan. Semua kepercayaan. Di sini saya tidak letakkan agama lah, sebab agama Islam tu nanti saya akan terangkan apa bezanya agama Islam dengan yang lain, menyebabkan kita perlulah lebih berakhlak mulia, lebih bermoral berbanding kepercayaan-kepercayaan yang lain. Yang kedua, kelemahan kelemahan kefahaman agama. Jadi isu-isu ni kelemahan kefahaman agama lah, itu je. Bila ilmu berpunca daripada ilmu, media sosialnya lagi kan. Itu antara aspek utama lah. Menjawab ke? Sekejap Ustaz. Kalau kita cakap dalam bidang pendidikan pula, kalau subjek pendidikan Islam dan cabaran moral pelajar juga boleh menjadi isu. Kerana ramai pelajar sekarang ni mereka kurang minat untuk mendalami ilmu agama dan menghayati cara hidup Islam yang sebaik ini. Betul tak Ustaz? Ya, betul. Um, ya, kurang minat dalam mempelajari ilmu agama itu mungkin sesuatu yang ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada umat. Tapi setiap orang kalau tidak minat tu, sebenarnya fitrah manusia sukakan, bukan fitrah manusia sukakan kebebasan. Fitrah manusia jadi bila mengikut hawa nafsu dan yalah syaitan ya, apatah lagi. Ianya berasaskan akhlak lagi dan ilmu. Bila kurangnya ilmu, maka dia tidak tahu apakah perkara yang perlu dilawan. Contohnya, oh, belajar agama. Family aku bukannya family yang beragama sangat pun. Aku bukannya nak jadi ustaz. Kan? Itu adalah lemahnya ilmu, pengetahuan tentang kepentingan mempelajari ilmu agama itu dan sudut pandang orang awam ataupun masyarakat sendiri tentang kepentingan ilmu agama itu sendiri. Orang memandang ilmu agama ataupun subjek agama adalah untuk, oh, belajar agama, kos agama untuk orang nak jadi ustaz, kos sains untuk orang nak jadi ke bidang sains. Itu adalah dualism. Itu adalah satu fahaman antara secularism. Secularism ni besarlah, antaranya yang dualism yang menganggap, oh, agama agama. Terima kasih Ustaz. Cukup kan? Cukup. Terima kasih Ustaz. Saya amat bersetuju dengan pandangan Ustaz sebentar tadi. Namun begitu, seperti yang kita tahu, isu-isu ini bukan sahaja berlaku dalam Malaysia sahaja. Ia turut berlaku secara global, iaitu di serata dunia. Hal ini kerana adanya kepintaran teknologi seperti platform media sosial, ada TikTok, Instagram, yang mana kita lebih luas pandangan tentang apa yang terjadi dalam dunia sekarang yang melibatkan agama, yang melibatkan Muslim kini. Pada pandangan Ustaz, apakah isu-isu yang terjadi secara global kepada orang-orang Islam kita? Antara yang besar masalah umat Islam pada zaman sekarang adalah perpecahan umat. Perpecahan umat itu disebabkan fahaman politik dan mazhab. Yalah, dari segi politik, macam mana yang kita sedar dan maklum sekarang dengan media sosialnya, masalah politik. Dan ada juga disebabkan perbezaan mazhab. Ah, yang Salafi lah, kan. Atau dekat Malaysia sendiri pun kita dah nampak perbezaan tu, jurang tu. Oh, ini geng-geng pakai serban. Oh, ini geng-geng pakai, geng-geng tak suka pakai serban. Ataupun ada juga dari segi penuntut ilmu sendiri, yang amat sedih, penuntut ilmu agama lah maksudnya. Ada yang saya tak tahu masih masih ada masalah lagi tak. Cuma di Malaysia ada juga masalah antara pengajian pondok. Oh, pengajian Azhar lain, pengajian universiti lain, pengajian di Tarim lain. Bila pulang ke Malaysia berpuak-puak. Itu berpunca dari situ. Tapi ada puncanya lagi lah, nanti saya terangkan. Lagi antara isu kezalimannya di Palestin. Sekularisme antara paling besar. Sekularisme ni adalah perkara yang umumi, dan di bawahnya banyak lagi animisme yang masih berlaku di luar negara. Antaranya, kalau kita ambil jiran negara kita sendiri, di Indonesia, dia orang menyamakan, ataupun di banyak negara lagi, tapi antaranya di Indonesia juga telah masuk fahaman sebegini, iaitu mereka samakan Tuhan, agama Islam dengan kepercayaan-kepercayaan lain adalah yang sama. Mereka menyembah Tuhan yang sama melalui POV yang berbeza. Jadi itu adalah fahaman yang agak berat lah. Dan Alhamdulillah tak terlalu ekstrim di Malaysia, ataupun memang tak ada, ataupun mungkin ada sikit. Tapi di Indonesia ada. Dan itulah antara sebab kalau kita jumpa orang berkahwin berlainan agama, kan. Jadi antaranya itu bawah secularism juga, menyamakan Tuhan. Ada juga yang sebenarnya adalah
isu-isu yang semua ni berpunca, bukan berpunca lah. Antara isu yang terbesarnya antaranya crisis identity. Kalau siapa pernah baca karya Prof. Nakib Alatas, akan diterangkanlah crisis identity ini memang sangat penting dan itu adalah akar dari yang perlu disentuh oleh semua umat Islam. Kehilangan jati diri disebabkan sekularisme ataupun budaya barat ni lah. Gitu. Menarik sekali apa yang Ustaz kongsikan sebentar tadi. Saya pun tak tahu antara orang belajar agama pun ada berlaku perbezaan. Ya. Okey, seterusnya. Namun begitu, setiap masalah mesti ada puncanya kan? Ya. Jadi antara punca-punca yang boleh kita ketengahkan ialah kurangnya penghayatan dalam aspek akidah seperti mana Ustaz banyak kali dah sebut sebentar tadi. Dan selain daripada itu, sistem pendidikan Islam sendiri yang lemah dekat subjek-subjek pendidikan Islam dan juga subjek-subjek yang diterapkan nilai moral dalam kehidupan Muslim maupun bukan Muslim. Jadi, apakah antara punca-punca lain yang Ustaz boleh berikan dan kongsikan dengan kami semua pada malam ini? Okey. Antara punca yang pertama saya boleh letakkan sini, jauh daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bila orang Salafi dengar ni, itulah diorang sibuk buat amalan-amalan yang bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi tak buat pun, tapi dibuat. Itu adalah perbahasan-perbahasan yang agak rumit, bukan rumit, perbahasan yang agak besar dan perbahasan yang agak kritikal yang berlaku di Malaysia maupun di global lah. Al-Quran dan As-Sunnah, puncanya golongan Salafi yang menolak amalan-amalan yang bertentangan secara zahir, amalan secara zahir daripada Al-Quran dan As-Sunnah, itu menyebabkan puncanya berlaku bermacam-macam krisis lah. Antaranya masalah politik, masalah mazhab dan masalah-masalah dalaman sebuah negara. Yang kedua, lemahnya pendidikan Islam dari kecil. Pendidikan dari kecil ni amat diterapkan dalam Islam. Saya bawakan satu hadis. Saya tak hafal matan dia, maaf. Cuma mafhumnya begini. Sayyidina Abbas, Ibn Abbas radhiyallahu anhu pernah ditegur oleh Nabi tentang kalau nak minta sesuatu. Ibn Abbas Islam. Ibn Abbas, bukan, Sayyidina Anas. Maaf saya, Sayyidina Anas. Ketika kecil, Nabi Muhammad SAW pernah nasihatkan supaya kalau nak minta apa-apa, minta dekat Allah. Kalau tengah sedih, minta dekat Allah. Kalau tengah susah, nak rezeki, minta dekat Allah. Itu adalah pendidikan yang basic. Maksudnya Nabi bagi sampaikan tu kepada budak kecil. Jadi bila perkara sesimpel ini ataupun yang asas ini tidak diterapkan dari kecil, dan sebagaimana kita tahu, orang yang dah dewasa pun kadang-kadang lemah bab akidah, tentang tawakalnya ataupun akidahnya, teguhnya keyakinan bahawa rezeki yang beri rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala, dan nak minta tolong tu secara hakikatnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisahlah nak tawasul dengan amalan ataupun tawasul dengan apa-apa, khair. Kelas, tak kisah untuk membuat amalan apa-apa. Bukan maksudnya bebas, maksudnya dari segi kalau kita dengar karomah-karomah, kita tak akan percaya bahawa itu adalah perkara yang sesat. Ataupun kita tawasul dengan amalan, kita tawasul dengan kitab, kita tawasul dengan pergi menziarahi maqam. Itu tidak menjadi salah jika akidah yang asas itu dikuatkan. Itu antara punca. Antaranya lemahnya pendidikan Islam dari kecil. Seterusnya, saya mahu bertanya Ustaz tentang seperti yang kita tahu kan ada punca. Disebabkan ada punca, kita mesti ada cara-cara untuk kita mengatasi isu-isu itu daripada terus berlaku. Contohnya, pada pandangan saya, kita boleh menerapkan Al-Quran sebagai panduan hidup yang benar. Kita juga boleh berdamping dengan Al-Quran dan As-Sunnah agar diri terjaga dan sentiasa dalam lindungannya. Selain daripada itu, kita juga boleh berdoa dan berharap serta bertawakal kepada Allah agar diberi keimanan dalam dunia kini. Pada pandangan Ustaz, apakah cara-cara untuk kita mengatasi isu-isu yang Ustaz perkenalkan sebentar tadi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cara kita nak menangani isu-isu ataupun masalah-masalah yang terjadi setelah kita tahu punca yang tadi, antaranya kita boleh memperkemaskan pendidikan Islam itu sendiri, di mana kadang-kadang ada lompongnya, ada bibit-bibit sekularisme sebenarnya dekat dalam pendidikan. Antara contohnya, jika dalam pelajaran sirah itu
ada kisah-kisah yang tak yang agak um, bukan level untuk contohnya sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Dalam sirah tu ada kisah-kisah karamat, kisah-kisah yang mencari adat tidak diletakkan. Itu tidak mengapa. Tetapi kena beza dengan tidak perlu letak dan bukan tidak perlu letak disebabkan level dan bukannya benda tu perkara yang salah. Ada orang menganggap oh perkara karamah salah. Tidak. Dia bukannya tidak diletakkan di dalam kitab disebabkan benda tu perkara yang salah. Malah itu adalah perkara yang bukan levelnya lagi. Tidak sepatutnya diceritakan lagi. Dan uh, perkara ini sebenarnya sekularismnya dekat sini dualisme. Di mana dalam pelajaran pendidikan Islam pun sendiri ada yang oh kalau belajar mantik je. Kita tak boleh masuk sekali dengan tasawuf. Kita tak boleh masuk sekali dengan itu adalah mustalahat. Istilah-istilah tak sama dalam satu fan ataupun satu bidang. Fiqh punya istilah lain. Tasawuf punya istilah lain. Tetapi untuk mempelajari akidah perlu juga ada unsur tasawuf. Perlu juga ada pemahaman dari segi fiqhnya. Nak mempelajari fiqh perlu juga ada kefahaman tentang akidah. Perlu juga diterapkan dalamnya kefahaman tasawuf supaya tidak jadi ekstremis. Itu. Jadi memperkemaskanlah. Bukannya nak kata pendidikan Islam di Malaysia ataupun yang sekarang ni tak jelas. Malah sekarang ni sumber banyak sumber kan banyak. Jadi caranya adalah memperkemaskan, menyusun tu. Ilmu semua telah disusun kemas. Tapi macam mana kita nak susun dan kita nak sampaikan kepada masyarakat itu yang penting. Kadang kita explain pun macam saya explain pun kadang bukan semua orang boleh faham kan. Hatta orang yang mungkin level sekolah menengah pun kadang berat nak faham apa benda yang disusun. Sebenarnya ada peta ilmu yang disusun seperti yang kalau yang simpelnya akidah, syariah, tasawuf kan. Kan yang basic kan. Itu adalah yang basic lah. Tapi dari segi ilmu alat, ilmu itu perlu diterapkan lagi lah. Saya rasa itu level kalau siapa yang mengajar di sekolah menengah wajib untuk mengetahui perkara tersebut. Yang kedua, cara untuk menangani adalah peranan media. Peranan media. Macam saya kata tadi, kita tak boleh salahkan TikTok. Sebab TikTok ataupun Facebook itu adalah benda, bukannya perbuatan. Main TikTok perbuatan. Boleh tak hukum main TikTok? Boleh. Tapi tengoklah dia main apa. Apa yang dia scroll. Apa yang dia tonton. Itu. Jadi, menggunakan media masa ni ataupun media sebagai untuk menyebarkan agama. Ada orang kata, oh tak payahlah buat kat Facebook. Facebook ni dah bercampur dah. Tak buat juga. Selagi benda tu tidak mendatangkan fitnah. Macam mana nak mendatangkan, ada ke menyebarkan dakwah dekat Facebook ataupun dekat media sosial tapi menyebarkan fitnah? Ada. Contohnya membuat forum ataupun debat agama yang bukan ataupun isi daripada perdebatan itu tidak sesuai dengan orang awam. Ianya akan memberi kekeliruan kepada orang awam. Jadi kalau perbahasan itu adalah perbahasan yang diperlukan oleh penuntut ilmu, buat secara tertutup untuk penuntut ilmu sahaja. Secara tertutup. Supaya ianya tidak mengelirukan orang awam. Kerana setiap orang ada level masing-masing untuk faham agama. Yang ketiga, kembali kepada ilmu dan amal bukan sekadar simbol agama. Selama ni, yalah, dekat Malaysia aman, tenang kan. Jadi kita tak ambil berat. Oh, kalau pakai kopiah, nampak baik lah. Pakai jubah, nampak baik lah. Pakai niqab, nampak baik lah. Aku Islam. Aku orang yang jaga agama. Sebab aku pakai burdah. Aku pakai baju labuh. Islam bukannya sekadar itu. Jadi kita kena kembali pada ilmu. Oh, yang penting aku dah tutup aurat. Yang penting aku dah bayar zakat. Dah cukup lah. Tak. Islam itu sasiah diri. Islam itu adalah dalaman diri. Dan sebenarnya Islam menerapkan pentadbiran yang beradab. Pentadbiran yang beradab ni saya dapat istilah ni daripada Prof. Nakib Al-Atas ataupun anak murid Prof. Nakib Al-Atas, Dr. Zaidi, pengarah IKIM tak silap. Dr. Zaidi dan Dr. Wan, Prof. Wan. Ada satu makalah yang membicarakan tentang pentadbiran yang beradab. Pentadbiran ni kita mula dari, kalau dalam Islam, sebenarnya pentadbiran ni adalah bermula daripada mentadbir diri sendiri. Itulah sebenarnya. Kalau kita nampak umat sangat tenat pada zaman sekarang, kita nak betulkan. Baguslah tu ada niat nak betulkan masyarakat. Tapi yang perlu dibetulkan sebenarnya adalah bermula daripada diri. Kita mentadbir diri kita. Daripada sebelum ni kita solat lambat, kita solat awal. Daripada sebelum ni kita tak ada ilmu, kita tuntut ilmu. Kita belajar. Kita pergi keluar menuntut ilmu. Daripada sebelum ni kita marah-marah ataupun ialah perangai kita agak kurang baik. Kan? Kita berubah. Kita mentadbir diri kita supaya tidak tunduk pada hawa nafsu dengan caranya ilmu. Lepas tu barulah kita mentadbir keluarga kan, dan seterusnya jiran dan masyarakat sekalian. Itulah cara menangani. Memperkasakan dakwah dan tarbiyah di setiap lapisan masyarakat. Yang keempat, memperkasakan dakwah dan tarbiyah di setiap lapisan masyarakat. Macam saya beritahu tadi lah, kena ikut lapisan. Mula-mula daripada diri dulu. Bermula daripada
diri. Habis tu Ustaz, saya tak faham. Habis tu tak payah dakwah ke Ustaz? Nak kena tunggu diri perfect dulu. Tak, bukan macam tu. Dakwah teruskan juga. Tapi dalam masa yang sama kena titik beratkan pentadbiran diri kita tu. Organisasi diri kita dulu. Kita ada organisasi kan, kalau kita pergi jom satuan mana-mana kan, ada pengarah, ada badan yang menjaga dari sudut kewangan, ada badan yang jenis AJK, biro yang menjaga dari sudut apa protokol sebagainya. Dan itu dah juga diri. Dari segi solat kita, dari segi ilmu kita, dari segi duit kita ke mana, itu kita mentadbir diri kita dulu. Dan seterusnya kalau kita join mana-mana organisasi pun, contoh kalau kita jadi pengarah ataupun ketua satu organisasi, kita nak memilih ahli kita, itu pun kita kena tengok juga. Pilih ahli kita yang menjaga solat, pilih ahli kita yang baik bicaranya, begitu. Okey, baik Ustaz. Terima kasih atas cadangan-cadangan cara untuk mengatasi isu masalah ni dengan sangat bernas. Jadi sekarang ni saya nak tanya Ustaz, macam mana kita nak ringkaskan peranan Al-Quran dan As-Sunnah ni dalam membentuk generasi satu individu yang lebih rabbani. Daripada tadi kita ada cakap pasal kena berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi macam mana sebenarnya cara kita nak hidup berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah ni? Supaya para penonton dapat faham dengan lebih jelas. Baik, peranan Al-Quran dan Sunnah, kita kena faham kedua tersebut, dan rasanya basic lah ni kan. Al-Quran dan Sunnah ada sebagai sumber agama Islam itu sendiri yang utama kan. Tapi adakah kita faham betul-betul? Oh, kalau kita nak belajar matematik, contohlah kita nak belajar matematik, kita nak belajar sains, ada ke dalam Al-Quran dan Sunnah? Kata Al-Quran dan Sunnah ni menyeluruh. Adakah kita beriman dengan Al-Quran dan Sunnah ketika itu? Ha. Jadi Al-Quran dan Sunnah memang menyeluruh dari sudut sains, um, dari sudut tasawuf, dari sudut akhlak pribadi. Hatta nak tidur pun, nak menggosok gigi pun ada caranya yang Nabi telah tetapkan. Takkan dalam sudut ilmu sains tak ada. Sebenarnya itu adalah berpunca juga daripada sekularisme, di mana perkara yang perlu dibahaskan atau bukan perlu dibahaskan, perlu dieksperimenkan. Contohnya perkara air, molekul air. Ada tak keperluan kita nak tengok molekul dalam air? Ada tak? Jadi kalau perlu, ya perlu. Tapi itu adalah tujuan. Perlu melihat kepada tujuan kita, tajribah. Kita tajribah itu untuk apa? Ataupun kita menerokai sesuatu perkara dari sudut saintifik untuk apa? Tujuannya untuk apa? Contohnya, oh kami tak percaya Nabi belah bulan. Nak pergi tengok bulan, nak tengok ada tak? Contoh. Tujuan. Jadi, lagi satu. Antara isu yang besar lah. Bulan, bumi mengelilingi matahari ke matahari yang mengelilingi bumi? Benda tu. Kan? Jadi dari sudut saintifiknya adalah dia orang kaji bumi yang mengelilingi matahari kan. Tapi apakah dalam apa yang Al-Quran sebutkan? Jadi Al-Quran sebut matahari yang mengelilingi bumi. Itu. Jadi kita sebagai orang Islam, kita perlu wajib ambil apa yang difaham, apa yang dibawa oleh Al-Quran. Tapi bukanlah kita tafsir sendiri. Itu perlu ditafsirkan oleh para ulama. Bukanlah kita ikut Al-Sunnah, ikut Al-Quran dan Al-Sunnah, tapi kita tafsir sendiri. Itu salah. Sebab Al-Quran dan Al-Sunnah bukanlah kalam makhluk. Ianya bahasa-bahasa yang tinggi lah, memerlukan orang yang Allah pilih untuk mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah sendiri. Islam tu juga diturunkan agama yang tanzil. Macam saya kata tadi, berbeza agama Islam dengan kepercayaan yang lain. Sebab agama Islam diturunkan bersama Al-Quran dan As-Sunnah sebagai wahyu ataupun tanzil, dan itu tidak ada di mana-mana kepercayaan yang lain. Sebab tu inna dina indallahil Islam. Jadi agama di sisi Allah tu Islam. Kita tak boleh nak kata agama Buddha agama juga. Tak, bukan. Agama Buddha, agama Yahudi, Kristian, itu adalah kepercayaan. Kepercayaan macam tadi sekularisme, kepercayaan mengikut budaya. Mengikut budaya. Wallahu a'lam. Baiklah Ustaz, sebenarnya kita sudah hampir ke penghujung program. Tapi sebelum itu, seperti yang kita tahu, setiap manusia mesti mempunyai harapan yang tersendiri, termasuklah saya. Saya berharap agar program ini mampu membuka pandangan beberapa pihak tentang betapa pentingnya peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan kini, dan juga beberapa isu yang mungkin boleh kita memperbetulkan demi masa depan kita. Pada pandangan Ustaz, apakah harapan Ustaz sepanjang program ini berlangsung?
Harapan. Harapan saya insya-Allah jelah harapannya mestilah nak melihat umat Islam kembali pulih, iaitu dari segi ilmu, dari segi gahnya Islam bagaimana yang dibawa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hebatnya dari segi dalaman, bukan bukan hanya dari segi luaran, bahkan luaran mereka, jasad jasmani mereka pun kuat, kan. Umat Nabi Muhammad dulu, bukan Muhammad dulu, maksudnya ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah harapan tingginya. Tapi dalam masa yang sama, harapan itu walaupun terlalu tinggi, kita berharap tinggi tak apa. Supaya kita usaha usaha kita tu target tinggi lah, kembali pulih, bahawa umat Islam bukan sekadar ibadah ritual. Oh, ibadah umat Islam macam ni, ibadah orang kafir macam ni. Tak, kita tak nak orang nampak orang Islam macam ni. Kita nak orang nampak, oh, orang Islam orang hebat. Orang Islam orang yang ada jati diri yang kuat. Orang Islam adalah orang yang jasmani pun kuat. Orang Islam adalah ekonomi pun kuat. Orang Islam adalah orang yang berdisiplin. Bangun pagi, lepas subuh tak tidur, lepas subuh ada jadualnya baca Quran. Siapa yang menuntut ilmu, menuntut ilmu. Siapa yang kerja, pergi kerja. Lepas tu bila malam rehat. Dalam Islam, malam-malam semua rehat. Sebab dalam Islam, memang Allah suruh, Nabi suruh rehat, kan. Jadi itu disiplin. Walaupun biasalah student kadang-kadang apa, oh lewat malam, biasalah student memang tak. Walaupun student, walaupun bujang, kan, malam tidur, malam rehat, bangun pagi, ya disiplin. Oh, umat Islam adalah umat yang berdisiplin. Orang Islam tu orang yang berdisiplin, orang yang bersih. Oh, saya pakai selekeh-selekeh macam ni pun tak apa, zuhud. Tak, bukan bukan zuhud. Zuhud tu dia, yalah, kena faham, kena faham betul lah apa maksud zuhud, kan. Ada orang kadang salah faham. Umat Islam adalah umat yang bersih. Dia orang yang kemas. Nabi pun suka orang yang cantik. Orang yang pakai cantik, orang pakai kemas. Jadi janganlah pakai selekeh-selekeh. Pakailah kemas-kemas. Orang Islam kena kemas. Orang Islam kena cakap baik. Orang Islam kena bersih. Orang Islam kena macam apa yang saya kata, kena disiplin, sebagainya. Itulah harapan saya untuk melihat um, akan datang. Dan lagi satu harapan saya adalah um, bukan harapan lah, pesanan lah. Untuk melihat suatu bangsa tu ataupun suatu masyarakat tu adalah tengok uh, remajanya ketika itu. Tengok orang Malaysia. Jangan tengok orang yang hebat-hebat. Oh, tengok orang Malaysia. Oh, tengok Prof Nakir atas. Oh, tengok contohnya apa. Oh, apa tokoh-tokoh Islam yang lain. Oh, uh, Syekh Marbawi. Syekh Al-Marbawi yang ngaji di Azhar contohnya, kan. Tak, jangan tengok dulu. Tengok sekarang. Untuk dari segi ni, kan. Sekarang hakikatnya masyarakat orang Malaysia macam ni. Tengok remaja. Tengok remaja. Sebab remaja ini nanti akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan datang. Jadi pembentukannya itu bermula daripada yang kecil. Itu harapan saya untuk melihat umat Islam di Malaysia khususnya kembali pulih. Dan macam apa yang saya kata tadi, bermula daripada diri, pentakbiran di dalam diri masing-masing. InsyaAllah muhasabah sama-sama. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, begitu banyak ilmu dan pandangan yang telah kita peroleh daripada forum pada hari ini. Semoga segala perkongsian ini menjadi panduan dan inspirasi untuk kita memperbaiki diri serta membentuk masyarakat Muslim yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Arif kerana sudi berkongsi pandangan dan ilmu baru untuk kami pada malam ini. Jadi, sekian sahaja forum kita pada hari ini yang bertajuk Al-Quran dan As-Sunnah, Asas Pembentukan Masyarakat Rabbani. Kami akhiri dengan lafaz wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ustaz.